Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam video. Okay, hari ni saya nak bawa ni Suzuki V100 ni, si Dewi ni, untuk Puspakom ni dah buat dia punya appointment hari ni. Sepatutnya pukul 8 tadi. Tapi hujan lebat membantutkan sekejap lah. Jadi saya selesai mengurusan kat rumah dulu. Hujan dah reda, so saya nak pergi Puspakom lah. Alright. Harap dulu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Motor pun lama tak start ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Alhamdulillah. Boleh duduk juga. Alright, nampak tau kisah-kisah hujan tu. Oh, memang lebat lah. Daripada pukul berapa pagi tadi sampailah subuh. Alright, kita pandai ni sekejap. Kita check lebih kurang lah. Kita check dulu sebelum kita nak jalan kan. Sebelum Puspakom. Okay, lampu depan, belakang ada signal. Okay, dia senang je signal. Kalau dia nyala elok tu mana dia belakang jalan lah. So lampu brek lah. Okay, lampu brek pun ada. Right, jom kita gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. So steady lah. Right. Sebelum tu saya nak minta maaf. Saya nak rakam guna action cam, tapi terpaksa guna handphone sebabnya action cam saya tak tahu saya tak mana. Dia tengok video yang sebelum ni kan masih batik, masih zaman PKP tu, PKPB kot lah. Jadi saya letak kat satu kotak tu, satu box tu. Sekarang ni saya tak tahu box mana satu, sebab box tu banyak kat rumah ni. Saya tengah mencari lagi ni. Sebab nanti kalau jumpa ni saya akan gunakan action cam. Doa-doa kalau jumpa. Alhamdulillah lulus. Pemeriksa Puspakom tu pun terkejut kan. Semua function kan. Dia set tekan 2-3 kali horn dulu. Dia senyum buat saya kan. Settle Puspakom, saya terus pergi JPJ Banting untuk buat rotek baru si Dewi ni. Jadi sekarang ni Dewi dah boleh meluncur di jalan raya secara sah. Right. Settle JPJ, saya bawa Dewi ronda-ronda Banting. Lepas gian lama tak bawa Dewi pergi pusing Banting ni. Jadi begitulah kisahnya si Dewi ni, Suzuki V100. Jadi lebih kurang setahun 6 bulan daripada hari mula saya bawa Dewi balik ke Banting daripada Ipoh awal Januari 2025 sehinggalah sekarang 30 Jun 2026. Pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kepada siapa yang masih lagi menonton video-video daripada channel saya ni, terutamanya untuk cerita mengenai si Dewi ni, si Suzuki V100 ni. Bermula 6 tahun lepas 2020 kalau tak salah saya. Macam mana permulaan saya ambil motor ni daripada Tabun Ipoh dalam keadaan yang sudah belas tahun tak hidup. Kerana hidup dah bawa siap patah balik ke Ipoh, kemudian dia tak digunakan sehinggalah dia tidur balik, bawa balik sini. Pelan-pelan saya buat sampailah hari ni. Mudah-mudahan motor ni siap macam ni lah. Jadi selepas ni insyaAllah saya akan teruskan juga projek ni. Mungkin nak modal sikit, mungkin nak bagi Dewi pakai baju baru. Cuma dalam
pemikiran tengah fikir kalau apa yang nak saya masukkan dekat cover set ni lah. Kemudian lagi satu, saya nak mohon maaf lah kebanyakan video-video untuk kali ni menggunakan phone saja. Nanti mungkin bergegar, mungkin apa. Semoga berjumpa di dalam video. Assalamualaikum. Zaz.